Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Sabtu 6 hari bulan September 2025 Masehi bersama dengan 13 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Sekarang pukul 6.40 minit petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini. Malam tadi selepas buat video menutup tu, saya terus balik ke rumah. Video tu agak lewat juga lah juga. Ada pukul 3.40 pagi kita pukul tidur. Bangun 50 minit lagi tu pun dengan gerak. Dengan orang bangun kan, tolong bangun kan. Jadi 50 bangun terus mandi semaya subuh. Kemudian pas main subuh tu di waktu kerja sikit lah. Dah ada pukul 7.20 tu buat kerja sikit, ngisi baju. Dia akak baju bagi atas baju satu, lepas tu isi balik dari tu. Lepas tu mak juga jual lah. Saya terus pergi ke kedai bakery, minum air pagi tu pukul 10 hingga pukul 10. Lepas tu dah pukul 10 lebih tu saya pergi ke rumah budak tu, nama apa? Atif, nama Atif tu. Saya sudah hadiah pada dia lah. Birthday tu. Lepas tu pada selesai tu saya balik ke Jaya. Okey, selepas pada balik tu pada selesai pada atas hadiah tu, saya terus balik ke rumah lah. Terus balik singgah singgah motor lama sekejap. Lepas tu singgah mak kak saya sekejap. Lepas tu barulah terus balik ke rumah. Lepas tu baru balik ke rumah. Lepas balik ke rumah tu saya relax tu. Dah lama lagi masa tu. Pukul 10 lah. Kalau sampai rumah dah pukul 11 tu. Main internet, relax main internet ke apa. Hanyut-hanyut main internet. Lepas tu dah sempat lah buat pesanan baru dari TikTok tu. TikTok pula Facebook. Shopee. Nabilah kedai baru. Dan juga pak baju baru. Itulah demo Slayer lah. Semua sekali ada demo Slayer belakang. Kedai pak bilah demo Slayer, 5 bilah. Dah 5 bilah. 5 bilah demo Slayer dan kedai demo Slayer. Pedang demo Slayer dan juga baju-baju demo Slayer lah. Nezuko 2, Tanjiro 2, kimono dia tu lah. Kimono hak biasa skala tu lah. Bukan hak full set lah. Hak selah tu kan ya. 4 lah. Lepas tu hak tu 1 lah. Nama apa? Helai kelima tu baju kata baju ni Shinobu. Kimono Shinobu tu campur total semua kali dah 100 lebih kat dengan 200 ke 100 lebih 170 tu saya berkurang. Lepas 170 kat dengan 170. Lepas tu hanyut abang ngantuk tidur. Sedap tak tahan tidur juga. Sedap pukul 2.25 minit petang dah. Lepas tu relax main sambut naik balik makan nasi apa semua tu. Semaya Zuhur pada pukul 3.40 balik dah main Nataga ni. Dah balik main Facebook lama balik dah kan. 35 minit 3.40 minit main Zuhur. Lepas tu dia sambung main internet pula pukul 5.50 baru semaya asar pula. Lepas sudah semaya asar tu balik makan sama makan. Lepas tu makan pula lah. Alah perut pula makan pula. Nak rasa lapar pula makan pula lah. Sebelum buat video ni makan pula. Lepas tu relax. Lepas tu mandi siap. Pada saat ni dah pukul 9.30 ni mandi siap. Pukul 9.40 ni terus buat video ni. Okey, saya sekadar itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. InsyaAllah saya on the way nak pergi ke kedai bakery ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye.